dah standby. Maghrib. Ya, Tuan Ceramah. Agak-agak malam ni ceramah apa Tuan Ceramah? Malam ni tak ada ceramah. Tak ada ceramah. Tak jadi ni. Malam ni dengan Haji. Jadi apa peranan Tuan pada malam ini? Malam ni kita buat apa, Ji? Kita buat video. Video live-nya. Tazkiyah. Lain macam. Tausiah. Aduh. Kita semula dihalau semua manusia daripada umat Nabi Adam ke satu tempat. Nama tempatnya apa? Padang Mahsyar. Yang mana daripada umat Nabi Adam yang besar-besar berapa semua ada, kita akan jumpa. Begitu. Apa perasaan? Teruja. Gembira. Tuan tentang perkemahan kita pada kali ini. Pada pandangan saya okeylah, bagus sebab semua aktiviti dijalankan oleh fesi yang telah ditetapkan. Dengan cara ini murid kita akan lebih berdisiplin dan lebih berkeyakinan. Jadi Tuan datang sini ada apa? Saya datang sini saja nyebuk je. Ada beri pendapat pada hari kedua ni Tuan? No comment lah. No comment. Komen lah sikit Tuan. Ciang kawan-kawan tu. Dia nak dengar suara Tuan tu. Letih. Letih? Malam tadi buat apa sampai letih Tuan? Tak tidur orang semua tak tidur. Gigit nyamuk Tuan Gembira. Gembira? Apa hal pula kau nak gembira kat sini? Best. Ha? Best. Habis nak terjun lagi? Nak. Buka baju bugil. Ni anak Arifin. Anak Arifin. Nampak jambul je. Pada saiz kelapa tu. Bang ni tengah buat apa bang? Ni cikgu basah. Basah. Aduh, aku suruh masak kau bikin kencing dalam seluar kenapa? Aduh, tak senonoh betul lah kumpulan ni. Bang, dah buat api ni nak bakar apa bang? Daripada tadi ni tak terbakar ni bang. Berasa belum siap lagi ni. Belum siap. Ini sebenarnya nak buat apa ni? Masak nasi. Aduh, bila nak makan ni dah lapar dah ni. Aduh, letih lah kumpulan ni. Ambil api. Okey, Haikal, wakil PKKI. Apa cerita Haikal? Hari ni pakai songkok. Nah, biasa tak pakai songkok. Cerita sikit. Tak pergi sini ya. Best ke main bakar-bakar ni? Best. Kenapa kau tak bakar diri? Ambil.